Tu dia hang makan. Oh, masuk. Kali kedua masuk. Baguslah ramai burung ni. Allah kena hidup. Kali. Hampa ni tak ada ke ambil makanan orang macam tu? Rahman, hang ada dengar suara. Aku dah dengar suara tapi aku tak tahu tak mana. Ya, betul tu dengar tu je dengar. Aku rasa nu. Nyut. Hidup hampa ni memang bosan sangat ke? Ada orang dekat sini. Alah. Hampa dengar ada aku tadi. Hidup hampa ni memang bosan sangat ke? Ya, betul. Memang bosan. Kalau sehari tak kasi aku tak boleh? Ya, betul. Memang tak boleh. Hobi hampa ni memang suka kacau orang? Ataupun memang tak ada kerja lain? Ya, memang betul. Tak ada hobi dan tak ada kerja. Apa motif hampa? Kacau aku tak kenal hampa pun. Mana boleh tak kenal? Rahman dia kata dia tak kenal kita. Cerita sikit hal kita macam mana kita bertemu dengan si gadis ni. Ya, baik. Saya akan menceritakan kepada Cik yang cantik yang mulai ini. Pada satu ketika dahulu kami memasang sebuah lagu shuffle depan anda sebegini. Jujur adik, aku rasa sini pok cantik adik. Sini buka lagu. Okey, baik. One, two, three. Oh, lembek lutut. Oh. Lama kita tak pernah lagi. Ya, baik. Baik. Letih. Kena. Excuse me abang-abang sekalian. Di sini tempat untuk berehat. Kalau abang-abang sekalian nak menari, silalah ke kolam hadapan. Ya, baik. Ya, baik. Ya. Ingat tak lagi? Ingat kan? Aku tak kenal apa siapa dan aku takkan ingat apa siapa. Okey, garing. Dia tak kenal lagi siapa je kepala. Itulah itu. Dan dia pun tak kenal siapa itu Rahman. Nak kacau dah lagi kau? Kacau ni. Let's go. Lapak orang. Ya Allah, ya Tuhanku. Order. Order kok. Order tak ada. Order lambat. Apa kata? Order dekat situ. Lah. Allah Akbar. Sini. Ya. Minum. Ni ayam goreng ni. Tunggu. You want ah? Macam. Allah masalah. Lambat lah. Ya. Ayam. Sedap. Kita rasanya kita dah lewat dah ni. Lah. Apa kita gerak lah. Nah, jom. Sebelum tu makan juga. Jangan lupa ni. Wah. Ni, nampak? Tok sini. Boleh? Ayam ambil. Jom. Ni. Makan. Comelnya anak siapa ni? Hui, macam artis Korea dengan rambut sodok papan, dengan line kuk kiri. Anda pandai buat line Ni aku nak bagi tahu dekat hang ni. Tak lain, tak kawan. Duk pekat pasal line hang ni. Tak hello, tak kawan weh. Tapi mana bela? Macam mana daripada tak hello, tak kawan, tiba-tiba hang boleh cakap pasal bela ni, hang tak ada sebutlah nama dia. Taklah, daripada hang tackle perempuan kat taman tu, ingat tak?
Kan? Lebih baik hang ke Bella. Bella tu sikit punya tunjuk effort dekat hang. Bersungguh-sungguh nak kat hang. Tapi hang ni pula duk buat jual mahal. Hang pun tak tahu mana bajet tu kau ni. Oi, kau ni bukan-bukan tu. Macam ni lah Rahman aku nak beritahu dekat hang tau. Bukan aku tak suka dekat Bella tu. Tapi ni soal hati yang tahu tak? Soal hati ni susah. Kalau soal kaki aku boleh terima. Kalau Bella tu suka dekat aku tapi aku tak suka dekat dia. Bahagia kau benda tu? Oh, lagu tu dia. Ya, baik. Baik, Jafar. Mai dah gadis Melayu tarik pejaan hati hang tu. Pergi layan dia. Hajuk. Awak mai sini. Awak, aku tak boleh mai kau sini. Dah memang tak boleh mai. Awak lah yang benci sangat kat aku. Dah memang aku benci nak buat macam mana? Bella, aku hargai hang punya effort tu nak dapatkan aku. Tapi hang pun faham kan, ni soal hati. Senang macam ni lah aku nak cakap dekat hang. Hang suka dekat aku dan aku tak suka dekat hang. Kalau kita bersama, hang rasa kita boleh bahagia ke? Takkan mungkin boleh bahagia. Hang kena faham benda tu. Kau ni yang cakap kat aku. Hang nak aku buat apa? Aku sanggup buat apa saja demi hang. Okey, hang kata tadi, hang sanggup buat apa saja demi aku, betul? Aku minta satu daripada hang. Tak banyak pun. Lepas ni, tolong jangan kacau aku dan stop cari aku. Itu je aku minta. Simple. Adik, mangsa kita sudah sampai. Alah. Ayo, let's go. Marco. Si gadis yang manis nak pergi mana seorang ini. Ni kalau nak jalan-jalan seorang ni jangan lupa ajak Hero ni. Nanti kau kena culik. Nak apa lagi? Nak apa lagi? Suka kami ya. Kami nak apa-apa ni sibuk sangat pasal apa? Lah ni, aku sibuk pasal hampa. Kau hampa yang sibuk pasal aku. Mana nak tahu? Sudah-sudahlah kata aku. Ramai lagi perempuan kat sini lah. Hai. Garing perempuan ni. Aku rasa kita kena menunjukkan kita ni sebagai seorang hero. Ayuh. Serabut lah. Macam mana pemang-pemang bumi ni berada kat sini. Orang nak healing tak senang. Hai si gadis yang manis, macam mana duduk seorang ini? Cing-cing, cing-cing. Bagilah balik. Tak mak. Bagilah cepat. Tak mak. Hampa ni jangan sampai aku report polis. Itu yang aku nak ingat sebenarnya. Apa kata alang-alang telefon tu duduk dekat tangan hang tu, hang buka dekat lambang telefon tu, day 999. Nak ke polis pun boleh, nak ke rela pun boleh, nak ke bomba pun boleh, nak panggil doktor mas sini pun boleh. Tak ada masalah. Apa jangan cabang kesabaran aku. Aku berlimit. Bukan kami cabar, kami dua ni nak pemudahkan segala urusan. Takkan tu pun tak boleh. Abang-abang Yesus sekalian, boleh tak pergi? Pergi mana? Pergi mampus. Mana boleh? Yang ni aku tak berhati. Rahman, dia kata kita dua ni pergi mampus. Nak kena ceramah ni. Niat sini. Ni, aja mau takdir jodoh semua ni duduk di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, baik. Ya, betul. Ya, wahab betul. Ya, baik. Ya, baik. Ya, betul. Ya, baik. Oh, aku dah tahu sebab apa dia tak suka kat aku. Rupanya sebab perempuan ni.
Jangan bila orang dah terluka, baru hampa belajar rasa nak hormat. Konon tak kenal lah tu. Dekat mana dia lepak mesti ada muka hang. Siap boleh senyum-senyum lagi. Bila dengan aku, depan mata dia pun dia tak pandang aku, dia buat aku macam tak wujud. Oh, ya Rahman, ajik datang. Aku tidak akan berbuat lagi kepada perempuan yang lemah. Aku tidak akan membuat perempuan yang lemah. Lemah? Macam tu lah. Hancur saja.